Malaysia adalah negara pertama di dunia yang menggunakan biometrik pasport dan kad pengenalan yang menggabungkan kedua-dua pengenalan gambar dan data biometrik cap jari pada čip komputer pada skepin plastik. Malaysia mengeluarkan pasport biometrik pada Mac 1998 selepas syarikat tempatan Aedes Corporation membangunkan teknologi tersebut. Faknya nih geng, Malaysia ini kan memang masuk ke dalam urutan nomor 7 paspor terkuat di dunia dengan total bebas visa ke 161 negara. Nah kerennya nih geng, Australia aja bahkan disalip oleh Malaysia. 马来西亚护照和中国护照的你知道吗？护照啊，除了能帮你环游世界，看看世界的美丽以外，其实它本身也很好看。 Wow, you guys are lucky. Did you know that Malaysian passport is one of the strongest in the world? Pernah tak korang terfikir betapa bernilainya sekeping buku merah yang kita bawa ke luar negara tuh? Ramai yang tak tahu pasport Malaysia sebenarnya bukan calang-calang. Dunia kini mengiktirafnya antara yang paling kuat di dunia. Setaraf dengan negara besar macam Amerika Syarikat, Jepun dan Jerman. Bayangkan, rakyat Malaysia boleh melancong ke lebih 180 negara tanpa visa. Sesuatu yang dulu mungkin nampak mustahil. Tapi inilah bukti bahwa Malaysia bukan sekadar kecil di peta dunia, tapi besar di mata dunia. Menariknya, ramai pelancong luar pun kagum bila tahu betapa mudahnya rakyat Malaysia menjelajah dunia. Dari Eropah ke Asia, nama Malaysia kini disebut dengan rasa hormat dan kagum. Dan ya, semua ini bukan kebetulan, tapi hasil kestabilan, kepercayaan, dan identiti negara kita yang makin kuat di mata dunia. Pasport antarabangsa Malaysia kini membolehkan pemegangnya melancong ke 180 destinasi tanpa perlu mendapatkan visa terlebih dahulu daripada keseluruhan 227 destinasi di dunia. Berdasarkan laporan dikeluarkan Henley and Partners, sebuah firma penasihat kewarganegaraan dan kediaman global, menyatakan bahawa pasport antarabangsa Malaysia kini setanding dengan pasport Amerika Syarikat selepas kedua-duanya berkongsi kedudukan ke-12 dalam Indeks Pasport Henley 2025 edisi Oktober. Memetik laporan tersebut, pasport Amerika Syarikat yang pernah menduduki tangga pertama pada tahun 2014 kini menunjukkan penurunan berterusan dalam kekuatan akses antarabangsa. Buat pertama kali, pasport negara itu telah terkeluar daripada senarai 10 pasport paling berkuasa di dunia sejak bulan September. Dalam pada itu, pengerusi Henley and Partners, Christian H. Kaelin menjelaskan bahawa kemerosotan tersebut mencerminkan perubahan besar dalam landscape soft power dan kebebasan mobiliti global. Jelas beliau, penurunan kuasa pasport Amerika Syarikat bukan sekadar perubahan kedudukan, sebaliknya menandakan perubahan asas terhadap dinamik keterbukaan dan kuasa global. Tambah Kristian, negara yang mengamalkan dasar terbuka dan kerjasama dilihat semakin maju, manakala negara yang bergantung kepada keistimewaan masa lalu mula ketinggalan. Sementara itu, laporan dikeluarkan itu turut mendapat sambutan rakyat Malaysia dengan rata-rata meraihkan hakikat pasport Malaysia kini diiktiraf setaraf dengan Amerika Syarikat dan membolehkan rakyat menjelajah hampir ke seluruh dunia tanpa visa. Pasport Singapura kekal di tangga teratas dunia dengan kemudahan akses tanpa visa ke 193 destinasi, diikuti Korea Selatan dan Jepun masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Jelas Henley and Partners, indeks ini menilai 199 jenis pasport berdasarkan jumlah destinasi yang boleh dimasuki tanpa visa dan dikemas kini secara berkala sepanjang tahun bagi mencerminkan perubahan dasar imigresen global. Wow, you guys are lucky. Did you know that Malaysian passport is one of the strongest in the world? According to the most recent Henley Passport Index, Malaysia is ranked 11th best. It means that Malaysians can travel to 180 countries without a visa. Just as citizens of Liechtenstein, for instance, it's actually ranked better than Cyprus, United Arab Emirates or Monaco, and far better than the Russian passport that I hold. Just think about it, guys. You can travel visa-free to Andorra, Belgium, Finland, Kenya, New Zealand, and 50 other countries that I would need a visa for. Well done, Malaysia. Ramai orang tanya, why do you love Malaysia? You are not Malaysian, I am not Malaysian, but my children are Malaysian, and this is the reason why I love Malaysia. Then I feel so proud because Malaysia adalah sebuah negara yang masih berani bersuara, negara yang tak tunduk pada kezaliman.
Di dunia yang semakin diam bila melihat penderitaan, Malaysia tetap tegas berpihak pada kemanusiaan. I'm so proud of Malaysia. I'm so proud because my kids are Malaysian. I live in Malaysia sebab inilah nilai yang anak-anak saya akan bawa bila mereka besar nanti. Inilah sebab saya cinta Malaysia. 马来西亚护照和中国护照的秘密，你知道吗？护照啊，除了能帮你环游世界，看看世界的美丽以外，其实它本身也很好看哦。别看外表都是一样红色的，很普通，但是它里面内有乾坤。我们先看看马来西亚的护照吧，被认为是一个强护照，可以在全球众多国家享受免签或者落地签的待遇。第一页呢就有指明这个马来西亚护照什么国家都能去，除了以色列。你看着平平无奇，其实需要 UV 灯。你们看是不是很漂亮？里面的美，希望我不是最后一个人知道的。这个就是我们中国护照啦，每一页呢旁边都会标记湖里门的位置是哪里。这个呢就是天安门。翻完你会发现护照的每一页都是不同的地理图案。有没有其他国家分享你们国家护照的美呢？记得留言给我看看哦。Untuk pengetahuan korang, pasport Malaysia pada tahun 2025 jatuh tangga ke-7 paling terkuat di dunia. Maksudnya senanglah untuk kita rakyat Malaysia ni nak travel ke luar negara. Sebab banyak negara yang tak memerlukan visa. Kita boleh masuk negara diorang secara percuma ya. Terima kasih PM. Percaya tak, pasport Malaysia sebenarnya antara yang paling power di dunia. Setiap tahun, ada ranking global untuk bandingkan kuasa pasport. Pasport Malaysia konsisten berada dalam top 15 hingga 20 dunia. Pada tahun 2025, kita boleh masuk lebih 180 negara tanpa visa atau dengan visa on arrival. Kenapa boleh kuat macam tu? Rahsianya ialah dasar luar Malaysia yang neutral, berkecuali dan berkawan dengan hampir semua blok kuasa dunia. Kita juga ahli Commonwealth, ASEAN dan OIC. Semuanya buka pintu perjalanan lebih mudah. Fun fact, sejak tahun 1998, Malaysia antara negara terawal di Asia yang perkenalkan pasport biometrik dengan chip elektronik. Jadi tahap keselamatan kita diiktiraf tinggi. Jadi walaupun rakyat selalu komplain pasal banyak benda, jangan lupa pasport Malaysia sebenarnya tiket emas yang dihormati di seluruh dunia. Fact-nya nih geng, Malaysia ini kan memang masuk ke dalam urutan nomor 7 paspor terkuat di dunia dengan total bebas visa ke 161 negara. Nah kerennya nih geng, Australia aja bahkan disalib oleh Malaysia. Disalib, bukan disalib ini ya, bukan disalib secara agama ya, maksudnya itu dipotong gitu. Ntar salah paham lagi. Nah meskipun sama-sama di urutan rank nomor 7, tapi Australia itu jauh di bawah Malaysia. Ya mungkin karena Malaysia punya akses bebas visa ke negara lain paling banyak dibandingkan dengan Australia. Kebayang tuh geng, jadi warga negara Malaysia tuh ya seberapa beruntungnya lah, bisa keliling dunia dengan bebas visa. Tahu orang Islam di luar negara yang tak boleh terima hakikat, orang Malaysia boleh melancong dengan mudah tanpa visa, terutamanya ke Eropah. Antara pengalaman saya sewaktu belajar di Turki dulu, kalau saya nak pergi ke negara Eropah, kaunter penerbangan mesti selalu tanya, mana Schengen visa kamu? Mereka akan hubungilah staf-staf lain dan sebagainya, sampailah diyakin. Begitu juga saya pernah diberhentikan beberapa kali sebelum nak masuk ke dalam pesawat. Kerana mereka nak cek sekali lagi sama ada betul ke orang Malaysia ni boleh masuk ke Jerman, Itali tanpa visa. Mengikut kepada pengalaman saya jugalah, orang-orang yang seperti daripada negara Pakistan, mereka ni memang sangat cemburu dengan kita. Mereka akan mencari macam-macam alasan untuk mengatakan sebab kenapa kita boleh masuk ke Eropah dengan mudah, disebabkan perkara itulah, perkara inilah. Tapi jawab balas saya mudah saja. Saya senyum dan kadang-kadang saya akan cuit mereka. Contohnya saya akan cakap, setahu saya pasport Pakistan merupakan antara pasport yang paling tak berkualiti di dunia kan? Kau tunggulah dia punya menyirap tu. Nasihat saya, sementara kita boleh melancong ke banyak negara tanpa visa ni, ambillah peluang. Sebab kalau dah kena visa nanti, kau tunggulah betapa azabnya nak siapkan proses visa tersebut.
Malaysia adalah negara pertama di dunia yang menggunakan biometrik pasport dan kad pengenalan yang menggabungkan kedua-dua pengenalan gambar dan data biometrik cap jari pada čip komputer pada skepin plastik. Malaysia mengeluarkan pasport biometrik pada Mac 1998 selepas syarikat tempatan Aedes Corporation membangunkan teknologi tersebut. Pada Disember 2002, data cap ibu jari telah ditambahkan pada data biometrik pada čip pasport. MyKad pula telah diperkenalkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia pada 5 September 2001 sebagai salah satu daripada 4 aplikasi perdana MSC Malaysia. Pasport Malaysia kini berada dalam senarai 10 teratas dunia, mengalahkan banyak negara maju lain. Ini bukan sekadar kebanggaan, tapi tanda bahawa Malaysia diiktiraf sebagai negara aman, stabil, dan dipercayai oleh komuniti antarabangsa. Bayangkan, masa pelancong lain sibuk isi borang visa panjang lebar, rakyat Malaysia dah melangkah terus ke imigresen, senyum dan cop pasport. Siap, inilah kelebihan yang ramai tak sedar. Betapa dunia menghormati status kita sebagai rakyat Malaysia. Dan yang lebih menarik, pasport ini bukan hanya tentang kuasa melancong, tapi lambang kredibiliti negara yang disegani. Malaysia mungkin kecil dari segi saiz, tapi pengaruhnya semakin besar di peringkat global. Dari teknologi ke diplomasi, dunia semakin membuka mata. Jadi, lain kali bila korang pegang pasport Malaysia tuh, jangan pandang ringan. Itu bukan sekadar dokumen perjalanan. Itu simbol kebanggaan, kepercayaan, dan maruah negara kita. Inilah warna Malaysia. Setiap warna, satu kisah. Malaysia, warna kali ini warna merah pasport. Malaysia yang bertaraf dunia. Warna Malaysia, indahnya terasa. Kita jaga